Saya tak mau sembang panjang lah. Cuma anda pesan kat apa, yang mana duduk luar daripada Sungai Petani. Kalau main Sungai Petani tu, main terasa lah nasi lemak kita sayang ni. Pagi-pagi makan nasi lemak ataupun mi goreng, kuih goreng, bihun goreng. Memang sedap sangat lah. Assalamualaikum, jumpa kita lagi. Saya dekat Sungai Petani ni. Pagi ni saya main dekat Taman Ria. Pasal apa? Pasal nak perkenal nasi lemak yang memang famous lah dekat Sungai Petani. Nasi lemak Cinta Sayang. Okey, jom ikut saya. Pagi-pagi dia ada nasi lemak, nasi putih pun ada. Tapi ni awal lagi lah. Jadi nasi lemak dengan bihun, mi goreng semua ada. Sambai dia ikan bilis dengan kacang, ikan masin pun ada ni, telur rebus, telur goreng, telur mata sos, sosis pun ada ni. Tempe ada agak, ikan tongkoi ni, ikan kayu sambai. Ni apa dia? Sotong, sambai sotong, sambai ikan bilis. Ni ayam sambai, ayam kicap. Ni ati, masak kicap ni. Ni tokwa, ayam goreng. Nasi goreng, kuih goreng, mi goreng, bihun goreng dengan bihun Singapura. Pagi-pagi memang banyak macam ni lah. Ni sambai pun ada lagi ni. Ni sampai belacan dengan ayam asam pun ada siap. Ni lok tengah hari, dia keluar sikit. Macam ni kacang panjang, kentang sambai, tempe. Ni sup ayam. Ni tempe, kacang pun ada ni. Ni masak lemak ayam, daging masak merah, gulai nangka. Ni gulai ikan masin. Ni gulai ayam. Untuk lok makan tengah hari dia akan keluar sikit-sikit lah. Ni buat apa? Lempeng. Ni menu orang lama ni lah. Kuih-kuih pun ada, macam-macam kan. Yang mana tak mau makan nasi, tak mau makan mi, bihun apa, boleh pilih kuih. Tu Matu jala pun ada ni. Ni pekngah pun ada, tapi cocok dengan kari ikan. Tu. Saya ambil apa pagi ni? Nasi lemak, telur mata, mi goreng, sambai bilis. Ni bukui satu, nasi lemak, ayam goreng, hati dengan tokwa, dengan sup hit. Minum tak lepas lah kan. Teh tarik. Assalamualaikum, jumpa kita lagi. Pagi ni saya main dekat mana?
kat restoran Cinta Sayang Sungai Petani Kedah. Restoran Cinta Sayang ni dah memang famous lah kalau di Sungai Petani. Lama dah dia ni. Dia ada 2 cawangan ataupun 2 kedai lah. Satu dekat Cinta Sayang ni, satu lagi dekat Pekanbaru. Tapi yang besar ataupun main dekat sini lah, dekat Cinta Sayang. Pagi-pagi yang famous dia nasi lemak. Nasi lemak Cinta Sayang ni memanglah dimasak dengan penuh kasih sayang kan. Jadi memang sedap lagi lah. Saya selalu pun makan sini juga. Dia boleh katakan sedapnya tu seangkatan ataupun lebih kurang sama grade lah dengan nasi lemak sarang burung. Kan nasi lemak sarang burung tu famous viral di TikTok apa kan. Kalau makan nasi lemak Cinta Sayang ni sama-sama sedap lah ni. Jadi kalau hampa main belah Sungai Petani, elok lah main rasa nasi lemak Cinta Sayang. Sama grade dengan nasi lemak sarang burung. Kan lah ni nasi lemak sarang burung buka cawangan di Penang. Nanti kita pergi rasa. Tapi hari ni kita makan dulu nasi lemak Cinta Sayang. Dia bukan kata famous nasi lemak saja, dia ada mi goreng, potato goreng, bihun Singapura. Itulah. Dia pelbagai. Dibuka pagi lah, lebih kurang pukul 6 lebih tu sampai pukul 4 je tu. Tengah hari dia ada nasi putih, nasi campur lah. Cuma pagi-pagi ni dia akan keluar sikit lauk untuk nasi campur tu kan. Orang akan prefer makan nasi lemak dengan ataupun mi goreng, potato goreng semua tu lah. Baik, kita rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Itu saya kata sambal dia ni sedap. Nasi lemak memang secukup lemak santan lah. Secukup rasa lah. Sambal dia tak pedas sangat, sederhana saja. Dia ada manis-manis sikit. Yang tu yang sedap tu. Saya kalau makan sini mesti akan buat mi goreng dia sama. Saya suka mi goreng ni, sedap ni. Cabai dia tak pedas sangat. Dia ada manis-manis sikit mi gorengnya. Saya tak mau sembang panjang lah. Cuma anda pesan kat hampa, yang mana duduk luar daripada Sungai Petani. Kalau main Sungai Petani tu, main try rasa lah nasi lemak Cinta Sayang ni. Pagi-pagi makan nasi lemak ataupun mi goreng, potato goreng, bihun goreng. Memang sedap sangat lah. Satu lagi nampak kat hampa, kalau makan di Sungai Petani ni, memang jangan risau lah. Semua murah-murah. Tengok macam yang saya makan ni, apa ni, nasi lemak bubuh dengan telur mata, ikan bilis, sampai ada tu ikan bilis goreng dengan kacang, mi lagi dengan teh tarik, tak sampai RM10. Memang murah sangat lah sini. Satu lagi, mereka buka hari-hari, tak ada cuti punya. Kalau raya cuti lah kan. Daripada pukul 6 lebih sampai ke pukul 4 petang macam tu lah masa dah. Okey lah, sampai sini dulu makan kita pagi ni. Kita jumpa di lain kali. Kalau ada salah dan silap tu, harap maaf lah. Assalamualaikum.